Assalamualaikum, selamat malam peminat saya semua. Hari ni hari Selasa, tepat 1 bulan 7 2568, bersama dengan tepat 5 Muharram 1447. Mana ni kita mai dengar berita nah. Perang Isra dengan Iran yang lepas tu nah. Wak Isra ni peluru yang lebih banyak. Peluru lebih banyak. Hari ni dia kecek. Naik Isra dia duk kecek kata peluru yang habis dah weh. Peluru yang kurang masalah ni. Dia kecek cara tu saja ya. Sahara hari ni sen anumak pepep haludah. Tre pak tanah seperti hak Sahara sen jual senjata ko Isra pula harga 510 juta dolar. Nah, jual. Dia royak atau nak sorak minggu nak pe ni dalam rozah beradu pada cerak dia tu. Hak ni try kecek. Tapi hari ni anumak senjata hatta ko Isra pula harga 510 juta dolar. Tu. Naik Isra kecek sikit kata. Masalah ni peluru hak ya nak habis dah. Kecek sangat tu ya. Wih berat Sahara. Tu. Hak ni Sahara kecek bila? Semalam nah, semalam. Gelak-gelak semalam nah, hari Senin semalam. Kak suang kalah hum hak Sahara perakak tu baik semalam nah. Jual senjata ko Isra pula. Lepas nak beradu berde. Koyak tu nak beradu minggu dak apa habis dah berde dan rozah tak ada dah. Tapi hari ni wis jatuh pula ko Isra. Banyak pula tu. Kata ada caruat, ada habak, ada juga banyak kara nah. Hak tu berita tu baik semalam nah. Hak ya perakat semalam tapi berita tu baik hari ni. Tu. Kita tengok hak lain lah. Hari ni, pagi hari ni. Nah, matahari tengah dok naik. Orang rozah mati syahid dah. Kereta kan kapal tu baik Fort Isra mari bang dalam rozah nah. Pok dia bang nak hari sungguh. Nak hari duk mari bang dalam rozah. Orang rozah mati syahid nak hari nah. Ada demo ringan kata ada seorang nak kian nah. Saya royak dah 2 hari semua nah. Kata dalam rozah masalah ni orang mati syahid 100 orang tu serak hari-hari. 100 orang tu bawah. Dia royak nah. Lepas dia kata Euro Sahara muluk kecek nak beradu pada tapi dek belakang duk atas jatuh. Atas jatuh wek ko Isra. Sebab hari ni Sahara jual jatuh ko Isra pula ni. Tu. Tengok hari ni lah. Hari ni pagi hari orang rozah mati syahid 51 orang. Dalam rozah nah. 51 orang masa pagi. Tu. Lepas tu 16 orang mati syahid di tempat duk bagi roti, bagi gandum. Hak ni mau sakit dalam rozah tu baik perakat sendiri nah. Mau sakit tu baik ringan. Hak tu dalam rozah. Kita pergi di West Bank di Masjid Al-Aqsa tu. Pagi ni juga. Semoga saya royak dah kata buat dia buk masuk 170 ekor. Penduduk Fort Isra buk masuk masjid di Al-Aqsa masjid tu nah. Masuk duk decok dalam masjid. Duk buat ibadat cara dia dah baca gapo tak tahu nah. Tu hak orang dulu nu. Hari ni masuk pula. Ada dengan kata masuk hari ni banyak puluh ekor juga nah buk masuk dalam masjid. Tu. Lepas tu ada pok tahang, pok dadu nak duk jaga lah. Duk jaga pok dia takut orang balik wes main pergi buat karuk kena lah. Jaga penuh. Tu. Masa tu lah dalam wes main pagi ni juga di kawasan Ramallah. Lepas tu di kawasan Hebron. Tak suang sah nak suk dalam wes main tu baik oyak kata orang di timbang ni di Hebron seorang, Ramallah seorang kena bedai hari ni mati syahid 2 orang.
Tu. Pagi ni lah. Hak ni balik West Bank. Surat khabar Jazirah tu baik ringan juga. Di kawasan Hebron. Saat ni mati dah seorang. Tu. Di Nablus, di Ramallah, di Tulkam, lepas tu di Kalkilia. Semua ni lek West Bank lakon ni. Pagi hari ni lah. Matahari nak cerak apa ya buk masuk nah. Timbang ni berapa tepat ni? 1 2 3 4 5 tepat saya royak saat ni nah. Dia masuk igak orang timbang ni 45 orang semua. Orang balik West Bank nah 45 orang kena igak pagi hari ni. Hak ni Jazirah tu baik ringan. Tu lah. Habis di metu. Hak ni kita tengok hak berlaku di satu tempat kedai kopi. Kedai kopi nah. Di kedai kopi di Patah tu nah. Hak ni berlaku hari Senin semua orang nah. Tu. Hak mati tiba ni nah di kedai kopi, lepas tu kedai nasi di Patah dalam Rozah ni nah. Pok Isra Maribang tiba ni nah. Mati tiba ni nah. Hak baru tu baik pulak rakyat ni kata 74 orang nah mati syahid. Nah, 74 orang nah. Ada budak, orang tua, orang tino, semua ni pakat mari duk pakpon di Rozah nah. Tu. Kawasan komunis, kawasan di Al-Bala kok duk nebang tung. Timen ni orang Rozah ni berasa nak pakpon nah. Satu tempat di Patah ni lah. Pakat lagi makan kedai kopi. Kedai kopi duk dah nah. Saya heran juga nah. Dalam Rozah nak sungguh saya tak gambar juga. Tak gambar sungguh baik mana nah. Ni ada kedai kopi di Patah, ada kedai, ada nak. Masalah ni ada nak duk jual lagi. Hak sungguh gambar tak nampak langsung dari Rozah ni. Masa mana sungguh. Kalau tengok rumah-rumah tu butuh habis. Nah. Tapi kedai duk dah. Di komunis ada kedai duk jual lagi. Nah. Baik mana hak sungguh di mana ni lah. Tu. Kat suasana suk royak nah. Mati hak di ran kafe tu nah. Hak saat ni 74 orang nah. Hak ni hak berlaku hari Senin nah. Lepas tu hak mati di hari Senin mengan nah. Mati di tempat duk bagi makanan tu 23 orang mati syahid. Tu hak ni hari Senin semua nah. Tu. Tapi bemah buduk tu baik video nak hari nah. Bemah tu baik video nak hari. Tapi video hak bemah buat kerja 2-3 hari dah baru tu baik video. Hari ni boleh jadi bemah ada kerja ni. Boleh jadi ada wak rekam buat Isra apa poiko sakit poiko boleh jadi ada. Tapi tak ada tu baik lagi video. Tak ada tu baik ringan lagi. Kita nanti tengok sehari 2 hari lagi. Memang tu baik royak. Hari tu tempat tu royak sosor. Tu nah. Tu nanti tengok memang nak ringan baik mana nah. Habis tu dalam Rozah nah. Kita pergi di Turki nah. Turki igak orang 4 orang.